Baiklah saudara, apa yang pasti sejarah tidak boleh dinafikan, dilupa atau dipadam sesuka hati. Kemerdekaan negara juga ada sejarahnya, namun adakah kita benar-benar menghayatinya? Bagi berbicara lebih lanjut mengenai topik kita pada hari ini, fokus kita pada hari ini, kami bawakan tokoh sejarah yang tidak asing lagi, Profesor Datuk Dr. Ramlah Adam yang juga pengarah Pusat Kajian Institusi Raja Malaysia PKIRM, Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Terima kasih Prof di atas kesudian Prof untuk bersama kita pada petang ini membicarakan mengenai kemerdekaan itu sendiri. Baik Prof, esok kita akan menyambut Hari Kebangsaan 2015 dan untuk menerapkan semangat patriotik Prof, saya kira sejarah kemerdekaan itu sendiri kita harus menilai ataupun kita harus memahami terlebih dahulu. Bagaimana pandangan Prof? Saya rasa tentulah ya, sejarah kemerdekaan negara kita ya, sama ada di Persekutuan Tanah Melayu ataupun di Sabah Sarawak ya, semasa kita membentuk Malaysia, mestilah dipahami oleh semua pihak dalam negara kita. Sebab dengan cara kita memahami kemerdekaan itu, kita boleh memahami konsepnya, kita boleh memahami sebab-sebab kita menuntut kemerdekaan, kita boleh memahami kepimpinan yang terlibat dalam menuntut kemerdekaan, dan juga kita memahami langkah-langkah yang kita lakukan untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Dan kalau kita lihat bagi Persekutuan Tanah Melayu ya, yang merdeka pada 31 Ogos 1947, proses untuk mendapat kemerdekaan itu telah dilakukan sejak awal kurun ke-20 ya, di mana masyarakat Malaysia pada masa itu telah sedar bahawa penguasaan atau penjajahan British ya, atau cengkaman kuasa luar merupakan satu sekatan atau halangan kepada kita untuk menyatakan pendirian kita ataupun nak melakukan bebas berdiri atas kaki sendiri. So jadi kita telah war-warkan soal merdeka daripada penguasaan orang asing sejak daripada 1900 dengan gerakan kaum mudanya ya, gerakan guru-guru sekolah kebangsaan dan juga sekolah Inggeris, wartawannya ya, kemudian pegawai-pegawai takbir, dan akhirnya dia menjadi satu gerakan politik apabila kita tubuhkan parti-parti politik ya, pada tahun 1945, 46 dan seterusnya, parti perikatan ya, sehinggalah proses berunding dengan British itu dapat kemerdekaan. Dan lagi satu, kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu kita dapati dengan tidak tumpah darah. Ini sangat penting kita fahamkan bahawa maknanya selama ini kita rakyat Malaysia, berbagai kaum yang menjadi warga negara Malaysia ya, negara Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu, sentiasa meletakkan perundingan sebagai satu cara untuk kita menyelesaikan atau menuntut apa-apa yang kita perlukan. Dan konsep perundingan ini telah kita lakukan untuk kita bentuk Malaysia dalam tahun 63. Dan kita juga ajak beramai-ramai pemimpin-pemimpin dari tiap-tiap negeri untuk berbincang dan sebagainya. Jadi bila kita membentuk Malaysia 1963, Sabah Sarawak dan Singapura pada masa itu menjadi anggotanya, Singapura telah keluar, kita dapati perundingan sekali lagi dilaksanakan. Jadi sebenarnya rakyat Malaysia ini orang yang bertamadun ya, kerajaan yang memimpin mereka pada masa dahulu dan sampai sekarang adalah orang-orang yang sentiasa menghormati mesyuarat sebagai satu konsep pendekatan menyelesaikan masalah bersama, bukan cara yang keras. Dan sebab itu penduduk kita atau negara kita, rakyat kita tolak Parti Komunis Melaya secara majoriti, dan perundingan dengan Parti Komunis juga telah dilakukan, tu yang kita panggil rundingan baling ya, 55. Lepas tu kita ada satu agenda menentang komunis sehingga 1970-an ya, dah hinggalah kita buat perjanjian damai 1989. So maknanya kalau kita baca sejarah tu, untuk kita dapat merdeka Malaysia seperti hari ini ya, tak kira lah Malaysia Barat atau Malaysia Timur, kita bergabung dalam satu negara, konsep negara Persekutuan Malaysia, walaupun dipisahkan oleh Laut Cina Selatan, tetapi keakraban itu, mesyuarat itu, mendengar pendapat masing-masing itu adalah satu cara kita mendekati rakyat. Jadi sepatutnya itu berlaku sampai hari ini. Tetapi ialah kurun ke-21 ini kita lihat demonstrasi ya, jalanan menjadi salah satu seolah nak memutuskan sesuatu, bukan mahkamah, bukan mesyuarat. So bagi saya terlanjur kita menyambut kemerdekaan ini, sejarah yang panjang kita lalui itu kita faham. Pertama, kita menggunakan perundingan. Yang kedua, kita tidak tumpahkan darah. Kita tidak gunakan kekerasan. Yang ketiga, kita berunding, walaupun dia keras kita berunding. Dan akhirnya kita duduk
meja bulat ke meja panjang ke apa ke, dan akhirnya kita dapat keputusan bersama. Ya, jadi itu konsep kita yang kita pakai sampai hari ini. Baik Prof, itu sedikit antara sejarah yang kita harus ketahui mengenai hari kemerdekaan yang dicapai oleh kita. Setidak-tidaknya dapat menaikkan rasa cinta kita kepada negara. Dan Prof, mungkin selain daripada pemahaman dari segi sejarah kemerdekaan itu sendiri, mungkin ada formula yang lain kepada anak muda ini. Macam ni, saya rasa hari ini formula dia senang saja. Pertama sekali mereka mesti menghayati. Dia baca satu, dia belajar satu. Di tingkatan 5 sejarah compulsory kan, wajib lulus sekarang sejak tahun 2014 kalau tak silap saya, 2013 ke, saya pun dah tu. Jadi wajib lulus. Tapi itu belajar untuk dapat A, untuk dapat sijil SPM. Tetapi sekarang kita kena hayati dia. Dan kalaulah kita ambil aliran sains ke aliran apa tu menjadi seorang doktor ke engineering dan sebagainya, tetap ini sejarah negara kita. Kenapa bila kita pergi ke Jepun, bila kita dapat beasiswa Jepun belajar di sana, kita mesti lulus bahasa Jepun, lulus sejarah Jepun. Kenapa kita pergi ke Amerika, kita mesti baca sejarah mereka dan mesti lulus untuk A-level. Kenapa di Inggeris begitu? Kenapa bila kita belajar di negara kita dan kita kita tidak menghormati dan tidak mahu menghayati sejarah kita. Jadi untuk orang muda saya rasa macam inilah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita masuk, kalau masuk kandang kambing kita mengembik, masuk kandang harimau mengaumlah kita harimau Tapi soalnya sekarang kita kena tahu bahawa di mana kita dilahirkan, di situlah tanah tumpah darah kita. Di situlah yang kita dapat surat beranak, dapat IC biru dan jadi warga negara ni. Dan bila kita warga negara, bertanggungjawablah kerajaan itu menguruskan kita. Memanglah ada pendapat berbeza. Kita pendapat tak sama. Awak dengan saya mungkin berbeza. Tapi soalnya sekarang kita kenal. Ini negara kita. Orang muda ni saya cakap ini negara kita. Tapi ada juga orang tua yang terlepas pandang Ini negara kita tempat lahir kita. Dan ini rumah kita sebenarnya. Kita nak pergi mana kalau kita tak jaga rumah kita? Kalau dia bocor ke dia sengit ke tiang, kita kena betulkan. Kalau dia crack, kita kena betul. Sebab ini tempat kita berlindung. Dan ini tempat kita hidup bersama keluarga kita. Dan di sini tempat kita beribadah. Apa pun saja agama kita beribadah. Dan rumah merupakan satu tempat untuk kita selesa, untuk kita kita berkomunikasi, bergabung, berhubung dengan saudara mak bapak dan sebagainya. Jadi bagi saya formula kita ini negara kita. Ini negara kita dan kita kena sayang, kita kena patuh. Dan sampai kalau kita ada perbezaan pendapat, orang muda ada pendapat mungkin berbeza dengan saya, pandangan mereka berbeza, dan mungkin saya ini bukan pengikut new media yang tegar macam orang-orang muda. Saya masih lagi mengikut konvensional media kan. Saya juga ada tu, tapi tidaklah setegar orang muda. Jadi bagi saya, kita kalau orang yang bijak, kita ambil dua pandangan. Kita ambil pandangan lama dan pandangan baru. Atau kita ambil, kalau kita tengok satu siling tu, duit 50 sen. Kita bukan tengok sebelah saja. Kita tengok lagi sebelah. Maknanya dua-dua belah kita kena perhatikan. Dan perbezaan itu jelas. Jadi sebab itu, kita sebagai orang yang bijaksana, kita kena faham bahawa hidup ini memang tak ada yang sekata. Tangan kita pun, jari kita pun tak sama kan panjangnya. Jadi apa kata pendapat kita? Pendapat kita ni kita bergantung apa yang kita baca, apa yang kita tengok, apa yang kita faham. Dan pemahaman kita itu bergantung kepada pembacaan kita. Dan bila pembacaan kita kena ada ilmu. So ilmu tu sangat penting. Kalau seorang doktor dengan seorang ahli sejarah, tentulah saya tak mahu jadi doktor. Memang saya takkan terima. Saya seorang ahli sejarah, saya baca buku sejarah. Jadi bila seorang yang bukan pakar komen tentang bidang yang bukan dia mahir, kita kena tanya jugalah. Dia mesti ada ilmu yang sama baru nak faham benda tu sama. Tapi kalau kita tak ada ilmu, kita dengarlah orang ada ilmu. Jadi kita bertukar pendapat. Dan kalau kita perlu merujuk lebih banyak atau mencari lebih banyak, maka silakanlah. So jangan buat keputusan sewenang-wenang. Ada keterbukaan untuk menerima. Dan juga Prof, kita masih dan menyemak dan merujuk dan menilai. Kita masih lagi bercakap mengenai anak muda. Seperti Prof katakan tadi, ada mengata tentang new media. Dan kita tahu new media ini merupakan antara teknologi kemajuan yang kita kecapi. Kita tak boleh nak salahkan new media itu sendiri. Sebenarnya diri kita. Dia alat yang menggunakan manusia. Manusia tu yang patut lebih bijaksana daripada alat. Anak muda ni, Prof, seperti yang kita ketahui, yang kita nampak, ini hakikatnya yang di mana laman sosial memberi banyak maklumat yang tidak sahih. Jadi bagaimana kita hendak mengawal ataupun kita nak mengatasi perkara ini? Bagus soalan tu. Bagi saya, orang muda dia banyak pilihan. Dia ada new media. Tetapi new media juga membekal maklumat-maklumat yang sahih, yang rasmi, yang official. Kita kata. Kenapa kita lebih suka baca maklumat IT, maklumat Instagram ke, Facebook ke, yang kita kata diberi pendapat oleh orang-orang yang
tertentu, atau pihak-pihak tertentu. Kalau kita betul-betul ikhlas dengan diri kita, saya tak cakap ikhlas dengan siapa, dengan diri kita. No, kita jangan bodohkan diri kita. Maksudnya, kalau kita mau hormat diri kita, kita kena dapat maklumat yang sepaling tepat boleh, sepaling sahih yang boleh, ataupun sekurang-kurangnya ada perbandingan di antara A dan B, C, D dan F. So kita sendiri sebagai pengguna new media mestilah bijak mencari maklumat itu. Dan kalau kita jumpa maklumat yang tidak sahih ataupun nampaknya lain macam dia komen, so kita kena cari maklumat lain untuk kita buat silang rujuk. Ini macam kita buat essay di universiti lah kan. Kita bila baca bukan satu buku saja yang kita baca. Tema itu, konsep itu, tajuk itu mungkin banyak orang bincang. Sebab itu kalau misalnya kita cakap soal finance, bukan satu buku, beribu buku. So jadi kalau kita dapat bandingkan maklumat-maklumat itu, pendapat pandangan orang-orang pakar dalam bidang finance misalnya, tentu saya rasa pandangan kita akan menjadi lebih bernas, lebih halus, tidak kasar, tidak kita kata raw sangat ataupun kasar sangat, langsung kita percaya. So saya cadangkan pada orang muda, guna media itu memang zaman mereka. Tetapi soalnya sekarang kita jadilah pengguna yang bijaksana, kita jadilah orang yang mencari maklumat yang sebaiknya, yang setepat yang boleh. Gunakanlah banyak sumber dan bincanglah dengan orang-orang yang bijaksana atau orang-orang yang pakar dalam bidang itu. Pastikan kesahihan setiap berita yang apa yang kita peroleh. Jangan senang-senang untuk kita share bersama rakan-rakan di Facebook. Dan Prof, kita nak beralih kepada tema Hari Kebangsaan tahun ini, iaitu Sehati Sejiwa, dan kita nampak apa yang telah berlaku pada negara kita. Contoh seperti MH370, MH17. Kita nampak bagaimana Malaysia menjadi satu. Mereka bersatu, bergabung dan mungkin sesuai dengan tema kita pada hari ini. Pada Sehati Sejiwa. Bagi saya sebenarnya, tiap-tiap tahun saya tengok Hari Kebangsaan kita. Sekarang kita gunakan Hari Kebangsaan, bukan kemerdekaan sangat. Sebab mereka dia macam ni. Persekutuan Tanah Melayu mereka tu 1 Ogos 57. Sabah Sarawak dia self government, kerajaan sendiri, lepas tu dia masuk Malaysia. Jadi tak sama antara kemerdekaan. Sebab itu lebih baik kita gunakan Hari Kebangsaan. Sekarang soalannya ialah bagaimana kita kata kita ni disatukan oleh insiden yang besar-besar. Misalnya kehilangan MH370 yang akhirnya lebih daripada setengah tahun kita boleh dapat dia punya ujung kepaknya saja yang dikatakan sebagai sebahagian daripada MH. Tapi yang lain kita tak dapat bukti. So itu menyebabkan kita bersatu. Tapi memang dari segi sejarah, bila kita ada suatu ancaman kepada keselamatan negara, misalnya kita ambil masa kita bentuk Malaysia, kita ada konfrontasi, maka semua orang bergabung dan pilihan raya tahun 64, sokongan kepada kerajaan pada masa itu cukup tinggi. Barisan Nasional baru ditubuhkan masa itu cukup tinggi kerana kita semua bersatu bahawa negara kita sedang diancam. Jadi macam MH370 ataupun MH17 yang di sana tu. So kita dapati kita punya sentimen kesian pada orang mangsa sebagainya. Negara kita berkabung, kita baca Fatihah untuk mereka, kita buat perayaan upacara-upacara agama untuk tiap-tiap kaum. Jadi itu menunjukkan kita rasa bersatu. So sehati sejiwa masa tu berlakulah. Tetapi lepas itu kita dah terlupa dah peristiwa tu, dan kita balik berkonflik dengan pendapat-pendapat yang berbeza. Dan hari ini saya rasa memanglah perkataan tu sangat sehati sejiwa tu sangat comel lah kata orang, sangat menyentuh perasaan, sangat menyentuh hati nurani kita. Itu menunjukkan bahawa di mana keakraban kita, silaturahim kita, perasaan kita sebagai adik dan abang, sehati sejiwa. Sebab kalau kita ada pertalian kasih sayang yang tinggi, persaudaraan yang tinggi, maka kita akan rasa dekat, rapat dan kita akan saling membantu. Kalau misal abang kita susah, tentu kita concern walaupun mungkin kita tak boleh buat apa sangat, tapi kita akan bagi simpati dan so sehati sejiwa maknanya sekarang dalam Malaysia untuk menuju ke negara yang makmur dan aman damai seterusnya, maka rakyat Malaysia mestilah melihat bahawa ini negara dia, ini rumah dia, ini tempat dia kita kata membesar, ini tempat dia akan meninggal mungkin, dan inilah tempat untuk dia membesarkan keluarganya nanti. Jadi kalaulah kita fikirkan ini sebagai satu rumah, kita nakkan suasana yang tenang, yang bagus, yang tenteram, yang mempunyai fokus, yang mempunyai peranan yang jelas. Bapa apa peranannya, ibu apa peranannya, anak-anak apa peranannya. So kalau semua orang dapat menjalankan peranannya dengan baik dan dengan jelas, maka saya percaya perasaan sehati sejiwa itu akan lebih terserlah dan lebih terpancar, dan akhirnya dia akan memberi suatu apa kita kata keputusan yang sangat positif
yang akan menjadikan Malaysia lebih dihargai dan disanjung. Dan bukan mudah sebenarnya untuk menjadi sebuah negara seperti Malaysia. Kita mempunyai pelbagai kaum, berbagai kaum, berbagai agama yang berbeza dan berbagai pendapat sekarang dan terlalu kuat politiknya sampaikan semuanya dipolitikkan. Bagi saya ini sesuatu yang kurang. Bagi saya ini telanjur ni saya nak cakap Hari Kebangsaan kita kan yang kita akan sambut besok pagi kan. Sepatutnya disambut oleh semua rakyat Malaysia dengan perasaan yang riang gembira, bukan dalam perasaan konflik, bukan dalam perasaan prasangka atau buruk sangka atau bergaduh dan dalam perasaan benci, ya. Sepatutnya ini perayaan kebangsaan negara kita. Dia patut diraihkan kerana maruah negara kita. Ini imej negara kita daripada luar. Kalau misalnya kita dapat misalnya bersimpatkan, ditunjukkan, macam mana ni National Day disambut dengan demonstrasi? Dia tak kena dekat Malaysia. Apa imej kita? Ya, apa imej? Dan orang mungkin di luar, macam saya juga di luar, bila kita tengok berita tentang India ke tentang kita ingat seluruh negara itu bergelora. Padahal tidak kan? Padahal tidak. Cuma di jalan di Kuala Lumpur saja, tetapi di kawasan-kawasan lain sunyi senyap dan bahagia dan orang boleh tidur senang. So maknanya sekarang ini imej negara. So saya harap kita kena sayanglah sehati sejiwa. Maknanya kita mahu imej negara kita, kedaulatan negara kita, keselamatan negara kita terus terjaga oleh rakyat Malaysia sendiri. Baik Prof, kita nak tahu juga sebenarnya cabaran dalam memperkukuhkan semangat patriotisme kini berbanding dahulu. Oh, cabaran. Sebenarnya dari segi sejarah, tiap-tiap zaman ada cabarannya. Tiap-tiap rejim pemerintahan itu ada cabarannya. Kalau kita baca zaman Tunku Abdul Rahman dulu ya sebagai Perdana Menteri Malaysia yang pertama, masa dia nak tubuhkan Malaysia, cabarannya luas, cukup banyak. Idea Malaysia ditolak oleh parti-parti pembangkang pada masa itu, PAS dan Parti Rakyat. Ini sejarah ya, jangan kecil hati pula saya baca sejarah ya. Parti Rakyat Melayu dan juga PAS bersekongkol membantu Indonesia. Ini rekod sejarah. Membantu Indonesia bawa ejennya dan tolong kita kata buat statement-statement yang buruk terhadap idea Malaysia. Tengku menghadapinya. Lepas itu ada pula kuasa besar. Ya pada masa itulah kita nak baca sejarah ni bukan nak gaduh. Tapi ini sejarah fakta tak boleh ubah. Seperti yang dikatakan konfrontasi dilaksanakan. Sejarah tidak boleh dinafikan. Ya betul, tak boleh diubah. Konfrontasi dijalankan ke atas kita. Kita hadap. Dan you mesti ingat, kita dapat sokongan United Nations, bangsa-bangsa bersatu menyokong idea Malaysia. Memanglah ini strategi British untuk menentukan kawasan-kawasan pengaruhnya itu tidak akan didapati tidak jatuh ke atas tangan komunis. So maksudnya sekarang, apa kita kata, tiap-tiap zaman ada cabarannya. Dan saya ingat masa saya mahasiswa universiti dulu, kita demonstrasi juga, bukan saya lah, saya tak terlibat. Tapi kumpulan yang dipimpin oleh tokoh yang semua orang dah tahu, demonstrasi. Lawan 2,000 pelajar Universiti Melayu kena tangkap dekat Masjid Negara. Segala selipar tu dikumpulkan berguni-guni. Mereka nak lari ke mana? Sudahnya mereka lari ke masjid. So maknanya tiap-tiap zaman ada cabaran. Jadi zaman sekarang kita dapati demonstrasi. Demonstrasi itu berlaku pada tiap-tiap masa. Dan bagi saya kebijaksanaan kerajaan mengendalikannya satu, yang kedua pasukan keselamatan, pasukan polis dan juga rakyatnya sendiri. Yang penting ni rakyat. Kalau rakyatnya faham, kalau kita mau maju, tetapi kita juga mengamalkan demokrasi yang tidak pernah dicabar oleh negara kita. Bukan, tiap-tiap 5 tahun kita ada pilihan raya. Kalaulah kita ada proses-proses yang telah kita jalankan selama 58 tahun, memanglah ada sedikit sebanyak titik bengiknya kata orang kan, batuk-batuknya memang ada. Tetapi akhirnya kita rujuk kepada standard ISO yang ada. Betul, kita kan yang ada bukan standard of procedure yang ada. Kita ada pilihan raya 5 tahun sekali. So kalau kita tak buat setuju, mungkin pilihan raya menjadi caranya. Tetapi bukanlah kita kata melaksanakan perkara-perkara yang boleh mengganggu ketenteraman awam ataupun mengganggu kita kata kestabilan negara. Sebab kita mesti ingat, Malaysia ini tidak akan makmur kalau ekonominya tidak bagus. Malaysia sekarang dicabar oleh mata ringgit wang kita yang jatuh. Tetapi kita kena ingat, ekonomi dalam negeri kita kena kukuh. Hutang negara juga kena diselesaikan dengan baik-baik. Dan bagi saya, Malaysia dilaksanakan segala perkara itu dengan jelas. Saya percaya, saya bagi hormat pada Tan Sri Dr. Zeti bukan. 10 kali dapat anugerah Governor Bank Negara yang terbaik kelas A. Bagi saya, Malaysia kena hormati itu dan rakyat Malaysia kena proud, kena bangga bahawa kita diurus takbir
oleh orang-orang yang hebat, yang diakui oleh dunia. Jadi kalaulah kita ni sekarang nak jadi orang hebat, ni akui dunia, maka kenapa tidak kita sebenarnya menggunakan fikiran kita yang rasional, pemikiran kita yang matang, ya, untuk mendukung negara kita. Sebab negara kita satu. Pemimpin boleh pergi dan pemimpin boleh datang. Ya, ya, kita juga akan meninggalkan. Tapi kita kena ingat, saya meninggalkan dunia besok, saya mau misalnya Malaysia aman damai. Sebab cucu-cucu saya ramai. Ya, begitu juga cucu-cucu orang lain. Kita wariskan kepada kita waris kepada orang dengan cara yang baik. Jangan hancurkan negara ini kerana kita marah, tetapi kita hancurkan untuk generasi yang akan datang, yang termasuk juga anak cucu-cucu kita. Baik Prof, mungkin ada sedikit apa orang cakap harapan kepada masyarakat di luar sana mengenai secara ringkasnya. Ya. Selanjutnya kita menyambut Hari Kebangsaan pada besok. Saya ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada rakyat Malaysia. Yang kedua, sayang-sayanglah negara kita. Kalaupun kita berbeza pendapat, jangan hancurkan semua. Dan yang ketiganya, saya rasa cintailah sejarah. Sebab saya rasa sejarah saja yang boleh menjadi panduan kepada kita untuk menyimak tindak tanduk kita. Kalau kita tersalah, kita boleh rujuk sejarah. Sebab sejarah ni kalau kita gagal, kita boleh baca dan kita boleh rekod. Jadi kalau kita yang buat kegagalan, maknanya kita tak baca sejarah. Dan saya ingat Tun Mahathir sendiri berkata, siapa yang tidak memahami sejarahnya, dia akan didenda didenda berkali-kali oleh sejarahnya. Ya? So kenapa tidak kita amalkan pada hari ini? Baik, terima kasih Prof. Datuk Dr. Ramla Adam yang juga merupakan Pengarah Pusat Kajian Institusi Raja Malaysia PKIRM, Universiti Malaysia Perlis.